Situasi banjir di Sabah semakin memburuk dengan lebih 1,000 mangsa direkodkan. Beberapa sekolah turut dilaporkan hampir tenggelam siang tadi. Situasi ini dirakam ketika usaha menyelamat mangsa banjir yang terkandas dilakukan pihak berkuasa. Ia susulan daerah Kota Marudu dan Pitas dinaiki air banjir akibat hujan lebat berterusan sejak semalam. Notis pengisytiharan bencana bagi kawasan terjejas dikeluarkan pegawai daerah masing-masing jam 6 pagi tadi. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, 1,475 mangsa dipindahkan ke 10 pusat pemindahan sementara PPS di kedua-dua daerah itu. Kota Marudu merekodkan jumlah mangsa tertinggi dengan lebih 800 mangsa di 3 PPS, manakala lebih 600 mangsa ditempatkan di 7 PPS di Pitas. Sementara itu, 19 buah sekolah di daerah Beluran, Pitas dan Sadakan dilaporkan terjejas banjir. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin, dua daripadanya iaitu Sekolah Kebangsaan SK Pandan Mandamai dan SK Bawang K9 di Pitas hampir tenggelam sepenuhnya. Banjir turut menyebabkan laluan utama ke beberapa sekolah terputus sekaligus menjejaskan akses murid dan guru. Situasi itu bagaimanapun tidak menjejaskan kehadiran warga sekolah susulan masih bercuti. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah segera menggerakkan semua agensi keselamatan dan jabatan berkaitan bagi melaksanakan operasi pemindahan, penyelamatan serta penyaluran bantuan kepada penduduk yang terjejas banjir. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur menerusi kenyataan di laman Facebooknya menyeru penduduk terjejas agar mematuhi arahan pihak berkuasa serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Pihaknya meminta semua pihak tidak mengambil sebarang risiko ketika situasi banjir. Kerajaan negeri katanya terus memantau keadaan semasa bagi memastikan bantuan dapat disampaikan dengan cepat dan berkesan. Datuk Seri Haji G merakamkan rasa simpati atas musibah banjir dihadapi penduduk yang disifatkannya sebagai satu ujian, terutama bagi umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa. Keselamatan rakyat katanya menjadi keutamaan kerajaan negeri.